Abang jumpa repair motor ke? Ya, Abang Jubah repair motor ni pula. Tapi ni motor kau Abang Jubah. Nampak ni, tangkai kemen baru lagi. Abang Jubah nak ingatkan korang jangan hantar motor korang pula untuk suruh Abang Jubah repair. Pisang Abang Jubah. Sekarang ni Abang Jubah nak sambung lagi cerita pasal insurans. Sampai ada follow Abang Jubah, dia nak unfollow pula kalau Abang Jubah tak jawab part 3. Untuk part 3 ni, bagaimana cara bayaran untuk kereta yang telah pun insurans consider sebagai total loss. Rasanya banyak dah video yang Abang Jubah terangkan pasal total loss. Tapi Abang Jubah akan terangkan lagi sekali supaya pemahaman video ni lebih jelas. Total loss ni terbagi kepada dua, iaitu total loss wreck dan juga total loss scrap. Untuk total loss wreck ni selalunya cost repair melebihi harga market value. Dan untuk total loss scrap pula selalunya melibatkan keadaan struktur yang terlalu teruk. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Bila owner kereta dah bersetuju dengan tawaran total loss daripada insurans, Abang Jubah akan pecahkan kepada 3 bahagian. Iaitu, masih berbaki hutang lagi di bank. Yang kedua, tiada langsung hutang di bank. Dan yang ketiga, nilai sum insured lebih tinggi daripada tunggakan hutang di bank. Untuk kes total loss yang masih ada hutang lagi di bank, insurans akan membayar jumlah pampasan terus kepada bank. Dan korang kena ingat, sekiranya nilai sum insured ataupun bayaran pampasan tu lebih rendah daripada nilai hutang korang di bank, korang akan kena tambah ataupun top up baki ataupun lebihan hutang korang dengan bank. Kalau korang buat keras, tak nak bayar, alamat blacklist lah nama korang. Untuk bahagian 2, sekiranya kereta korang langsung tak ada apa-apa tunggakan hutang dekat bank, senang cerita, korang beli kereta korang secara cash. Insurans akan membayar wang pampasan tu terus ke akaun bank korang. Dan bahagian 3, korang komen lah dulu part 4. Panjang sangat video ni. Macam biasa korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, cash repair, mesin goyang, terutamanya insurans Etika ataupun Takaful Malaysia, korang boleh terus walk in ke bengkel Abang Jubah pakar tutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.